Tapi itulah, Lokman tiba-tiba cuti pula kan. Tu saya tahu sayang luluskan mak dia masuk ICU. Habis tu saya nak pergi dengan siapa? Saya tak boleh buat kerja seorang-seorang tuan. Lokman patutnya bantu saya presentation tu. Memang tak boleh. Siapa nak jaga slide? Siapa lagi dalam projek ni? Syah. Kami bertiga yang buat kertas kerja dengan proposal projek ni. Okey. Kalau macam tu pergi dengan Syah je lah. Boleh ke? Asal? Awak pandang rendah kepayahan anak saya? Tak, bukan macam tu maksud saya. Tak payah risau, saya percaya dekat awak. Awak takkan jual anak saya kan? Awak akan jaga dia dengan baik kan? InsyaAllah tuan. Tapi tuan, kereta saya dekat bengkel rosak. Sepatutnya saya pergi naik khidmat. Pergi dengan kereta Syah je. Pergi petang ni. Halo Syah. Papa nak Syah temankan Zafril pergi Melaka. Hari ni? Siap sekarang? Dah. Siap.